Video seorang ayah yang rela maafkan pembunuh anak dia ni dah membuatkan jutaan penonton menitiskan air mata. Trey Alexander Relford. If Salahuddin were to be here, if he alive, he will forgive you. That's the way he was. That's the way he is. I'm angry at the devil. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. Ini ialah Dr. Abdul Munim Sombat Jitmut. Dia kehilangan anaknya yang bernama Salahuddin dalam satu kes samun yang berlaku pada 19 April 2015. Semasa Salahuddin tengah bekerja menghantar pizza, dia telah diserang oleh 3 orang lelaki yang berniat nak samun dia. Malangnya, tragedi itu berakhir dengan pemergian Salahuddin. Salah satu pelaku ialah Trey Alexander Relford yang mengaku dia terlibat dalam kejadian tu. Trey dijatuhkan hukuman penjara selama 31 tahun. Pemurahnya hati Dr. Jitmut ni, dia sudi merayu pada mahkamah untuk ringankan hukuman supaya Trey tak dijatuhkan hukuman mati. Bagi Dr. Jitmut, setiap nyawa tak ternilai harganya. Semasa di USA, Dr. Jitmut merupakan pengetul sekolah agama. Kini Dr. Jitmut dah pun menetap di Thailand, iaitu negara kelahirannya.